Tugasan anda seterusnya adalah cincin. Oh, apa yang buruk? Saya tidak memakai cincin. Cepatlah, apa sahaja yang anda katakan? Saya akan melukis cincin paling cantik di dunia. Kita akan lihat tentang itu. Apa yang kamu buat? Saya tidak suka cincin, jadi biar saya fikir apa yang akan saya lukis. Saya akan lukis emoji. Lihat itu. Tunggu, kita akan berseronok sekarang. Oh ya. Luar biasa. Lampaknya seperti muka saya. Jane, adakah kamu sedang tidur sebentar? Ia adalah rahasia. Bagaimanapun saya akan terus melukis benda saya. Oh, mari kita buat ini cantik. Cari saya. Oh, tidak. Oh, jangan menangis. Oh, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana saya melukis cincin? Betul, kita boleh ambil lengan tiruan. Jangan bagi tahu Jane. Ya, kelihatan pelik. Saya boleh melukis cincin terus pada jari. Dan batu delima yang cantik. Ia kelihatan seperti yang sebenar. Itu hebat. Oh, cincin ini tak boleh tanggal. Apa yang patut saya buat? Oh, Julie, boleh tolong saya? Sudah tentu, Jane. Yeay, mari kita lakukan ini. Oh, kita pasti akan berjaya. Wow, ia berjaya. Oh, kepala saya. Terima kasih, gadis-gadis. Oh, masa sudah tamat. Gadis-gadis, tunjukkan cincin kamu. Bagaimana Anda suka cincin saya? Apa pendapat Anda, cikgu? Oh, tidak buruk. Seni sudah siap? Mari kita lihat apa yang orang lain buat. Lihat itu. Oh, kamu memang suka bergurau. Bagaimana dengan kamu, Britney? Saya mempersembahkan kepada Anda cincin dengan berlian yang besar. Hebat! Oh, itu bagus! Hadiah itu milik kamu! Oh! Hore! Baiklah. Nah, itu dia. Oh. Terima kasih. Oh, ia sangat cantik. Ia sungguh menakjubkan. Oh, saya nampak ia dalam mimpi saya. Aduh, Ia sungguh menakjubkan. Saya cintakan awak. Cik Britney, awak sudah berdaya seping harga without bernyawa seriously? Sudah tentu saya... Apa? Hello! Oh, ya ampun. Tunggu! Kemana awak pergi? Ada pesan apa dia hire for our adalah fire punch coklat ini. Untuk seluruhnya wala follow mengeringkannya. Itu sahaja yang Anda ada. Di mana jam tangan saya? Ini dia. Anda ada 1 menit. Mari mulakan. Mary what's the worry schlager on palette nih. Dan Mia ada. Dia sekira jika saya pinjam sekejap. Jangan fikirkan pun. Tamak. Oversight beer das idea race frick horem to charter daw and shed. You said a warrior gonna char is Yeah. Baik. Dan saya rasa ia cemerlang. Sabe! Mari kita kembali ke tempat duduk. Upgrade, right? Nampaknya tidak ada apa-apa. Our strongest Kami drawn akan head jadi... Salta per ni sumarni via different mencurculan. Oh, bagaimana? Sungguh baik. Oh, tidak ada lagi coklat. Mungkin ada... Ada sesuatu yang tertinggal. Saya harap itu sudah cukup. Tidak banyak, walaupun... Itu agak baik. Lihat, Susie. Dari mana kamu dapatkan warna itu? Saya tidak seru the tree. Saya tahu Spoggle Lucosation menjadi yang terbaik tanpa warna tersebut.
Ada sesuatu yang hilang. Kita masih perlu mencuba. Oh, ya. Ternyata menakjubkan. Saya memang hebat. Sekarang, sudah pasti air pancut coklat itu akan jadi milik saya. Relax and showers na sa Scaradaris West Romaning. Ito Max you first. Hanya bila... Goddess. What your girls this mates? Where's one to make her relaxing? Apa yang berlaku? Siapa yang buat ini kepada lukisan saya? Tidakkah awak malu dengan diri sendiri? Baiklah, Phoebe. Saya cuma beri baik kalau ada dua way. Sebenarnya ada kerja ini juga kelihatan eksperimentas for pancut coklat. Okey. Suzy, saya lebih suruh kerja kau tapi masih tidak sama. Tapi hasil kerja Mia sangat hebat. Tifa jemput kamu ke tempat saya untuk merasai coklat dari air pancut. Gadis-gadis, cemburu. Air pancut ini milik saya. Ya? Oh, saya berlari. Oh, akhirnya. Terima kasih banyak. Oh, bagaimana ini boleh berlaku? Namun, apa bezanya? Coklat tidak menjadi lebih teruk kerana ini. Mia, kamu semua jadi coklat. Sekarang masa untuk makan tengah hari. Awak mau satu juga? Ya, kami mau juga. Kemudian awak perlu melukis. Masa sedang berjalan. Baiklah, jadi saya akan ambil yang merah ini. Bagus. Sekarang kita patut letakkannya di atas kertas. Smudge sedikit dan sedikit untuk saya. Ini pun boleh. Oh wow, seorang artis. Saya terus modus. Kau kenapa you're baik? Sekarang segarkan diri Anda. Adakah Anda pernah dengar tentang alat-alat itu? Mari saya akan tunjukkan Anda kelas master. Ia menjadi dengan hebat. Dan sebenarnya ia mungkin. Ya Tuhan. Anda makan dengan begitu manis. Baiklah, mari juga. Itu sangat bagus. Saya tidak akan menasihati apa-apa yang buruk. Penyelamat saya benci ia. Saya yang terbaik di sini. Giliran saya. Mari kita jatuhkan sekali, mari kita jatuhkan dua kali. Sekarang masa untuk bertindak. Oh, tidak, cermin mata saya. Dan ini lukisan Anda. Kasihan. Biar saya lihat. Tidak, itu lebih baik. Nah, ambil ini. Oh, penyelamatku. Ya ampun, apa yang harus saya lakukan? Kau tidak teman-teman. Perhatian mendengar itu ya? Tidak. Apa yang kamu faham? Lukisan saya cantik seperti saya. Saya boleh jadi lebih baik. Dan saya tidak begitu tepat. Dan kamu sebenarnya menang. Kamu melakukannya dengan baik. Betul? Itu sangat hebat. Mereka memang tidak paham seni. Wah. Bantu diri sendiri, wira saya. Oh, terima kasih. Apa? Mereka tak tawarkan pun kepada saya. Oh, apa? Saya tak boleh buat ini. Saya ada najis untuk Ewak. Ya, percaya. Sebenarnya saya ada anjing untuk Ewak. Lihatlah si comel ini, kawan-kawan. Hanya anjing terbaik yang akan dapat anjing dan masa bermula sekarang. Dan apa yang saya akan lukis kali ini? Apa? Oh, krayon? Itu sahaja? Saya harap saya ada sesuatu yang lebih menarik. Wah, pen penanda. Itu dia. Artis dalam diri saya akan muncul. Saya akan melukis anjing terbaik pernah. Mari kita mulakan dari bawah. Tidak. Saya tidak suka. Buat semula. Oh, itu terlalu buruk. Saya tidak suka apa-apa. Tidak. Oh, saya minta maaf. Proses kreatif itu sukar. Oh, tunggu. Saya boleh bulatkan tangan saya dan ia akan jadi muka anjing. Hebat. Apa? Hei, Emma. Jangan intai. Lukis dengan krayon kamu?
Baiklah, saya akan melakukannya. Dan saya akan melakukannya lebih baik daripada kamu semua. Saya ada idea yang hebat. Saya akan patahkan krayon di tangan saya menjadi serbuk dan Baiklah, semuanya ada di atas kertas. Saya akan padamkan lukisan kamu dengan cepat. Kamu akan dapat sesuatu di bawah hidung kamu. Mary, tidak. Masa sudah tamat. Tunjukkan hasil kerja kamu. Wah, Mary, itu anjing yang cantik. Hebat. Bagaimana dengan Emma? Emma, itu sahaja. Kamu dapat F dan Mary dapat anjing yang cantik. Oh, saya sangat malu. Baiklah, sayang, pergi ke rumah baru kamu. Oh, saya suka ini. Saya akan menamakan anjing ini Chloe. Sangat cantik dan lembut. Hah? Wahai semua, kenalkan si comel ini. Oh, betapa cantiknya. Saya juga mahu anak kucing. Alangkah manisnya. Ini hadiah Anda, tetapi Anda perlu melukis dengan kaki Anda. Apa? Sudah tentu. Mari kita lakukan ini. Saya akan mula melukis. Saya tidak pernah melukis dengan kaki saya. Ia akan menyeronokkan dan menggelikan. Mari kita lakukan ini. Ini adalah mata. Hidung dan selebihnya butiran. Menjadi cantik. Apa itu? Ia adalah seekor babi. Kamu tidak faham apa-apa. Bagaimana dengan awak? Oh, betul. Masa untuk membuat lukisan yang cantik. Wah, itu menarik. Saya tidak pernah buat ini sebelum ini. Mari kita lukis beberapa butiran. Oh, lihat mata itu. Bagus, bagus, bagus. Saya suka. Ia sebenarnya hebat. Oh, ya, betul. Giliran saya. Baiklah, Annika Isel. Saya akan tumika teras masjid sekarang. Oh, tidak! Bunga saya! Apa yang saya akan lukis sekarang? Itu bencana! Oh, tidak. Apakah bau ini? Julie. Oh, kaki awak berbau busuk. Saya akan sesak nafas. Oh, tidak. Adakah dia baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Pakai topeng gas. Biar saya. Ini dia. Itu jauh lebih baik. Saya tak boleh bernafas. Oh, baiklah. Lelaki. Bagaimana saya nak melukis? Oh, tidak. Lihat itu. Lukisan saya rosak. Saya tak boleh betulkan pun. Oh. Saya minta maaf. Ya, kami tidak mahu merosakkannya. Oh, gadis-gadis, tunjukkan apa yang kamu telah lakukan. Harap Anda suka lukisan saya. Oh, Brittany, itu adalah babi yang hebat. Julie, betul. Julie, apa yang kamu ada? Saya minta maaf. Ini tidak baik. Kamu sudah bersedia? Bagaimana cikgu suka lukisan saya? Saya sudah cuba. Trev, Jane, kamu adalah fenomenal kami. Kamu dapat ikan. Tangkap ia. Apa? Saya tak perlukan itu. Sasaran dikesan. Oh, tidak. Dia mahu makan saya. Tidak, tolong saya. Oh, muka saya. Oh, adakah ia masih di sini? Ya, Tuan. Oh, kasihan Jane. Wow, betapa luar biasa warna-warna ini. Whereas, like, high Homer V and Chovel is like a tube. Dan saya selalu mahu melakukan ini. Oh, I recall if sangka pada Wankinas Republic I borrowed a bay. Gadis, di sini lah ego. Turkish sa, when the fuzzy were fireflies. Wait to bergurau.
Dari sebenarnya ada yang memensalai pistol air ni. Lagpas dari spende air shwal hay kita for masakar mulasakar. First, cheese and mirror with Gregory dengan breed rate. Baik, jadi perlu bermain Warna. tersebut. And server and array the miles of our process melukis tu sendiri. Ya, kelihatan hebat. Bagus. Saya dilahirkan untuk melakukan ini. Baiklah, saya akan mulakan dengan cat kuning cerah. Saya rasa ia kelihatan sangat cantik. Mari kita lihat. Ia hanya menakjubkan. Baiklah, sekarang sapuan biru. Oh, lihat betapa sempurnanya mereka. Perneri iso ayo stilan jima chat. Rechi buana chat. Hurachi sering gambarito. Oh. Baiklah, mas untuk mula mari kita pergi. Hodore gores. Ay, more shabili ni Saint Andorio. Ay, cheers at Sekudal Bunto. Kita sales race rain. Ya, ia kelihatan teruk. Wah, lukisan Phoebe memang hebat. Tidak, saya tak boleh biarkan dia menang. Tapi saya tahu apa yang perlu dibuat. Phoebe, tengok tu. Ada hagi-wagi terbang. Kau kasih boleh siap. Omong kosong, pulangkan. Oh, sudah tentu? Ambil lukisan awak. Saya tidak perlukan ia lagi. Parameter phrases voice slower you for the rhyme. May real slots to the saya untuk berawal alloy saya. Phoebe, saya suka hasil kerja Anda. Ini bagus. Mia, Anda boleh lakukan dengan lebih baik. Suzir, Viper Ranger bye. Lapar, wiki lain susah bereal senang hadiah. So, versi Feller Slayer, where your pistol air suka pada Phoebe. Alright, fin space saya sekar. Gadis, your face tidak work baik bersama yang tahu sekali. Baiklah, yang saya perlukan hanyalah cat perang. Jangan sentuh. Oh, tidak. Saya rasa saya keterlaluan. Wah, cantiknya. Saya suka di sini. Inilah panstai culat semestai. Anda bersedia untuk memperjuangkannya. Saya beri amaran. Dia tidak akan mudah. Anda perlu letakkan tangan di belakang. Ya. Jika aja yang permulaan yang baik. Ini saya akan tegak puasa dan selamat berjaya semua. Pertama, Anda perlu mengambil airbrush. Dia tidak semudah yang saya sangka sebenarnya. Tetapi saya berjaya. Sekarang Anda boleh melukis. Awak memang kelakar. Kita dah lama buat Jangan ini. risau. Saya akan menyusul. Saya rasa saya melakukannya dengan baik. Mari kita lihat bagaimana Mia melakukannya. Asasnya sudah siap. Modifikasi masing sinut sky. Sekuit yang pendek kena. Oh, ada idea. Saya tahu cara untuk membuat lukisan yang sangat cantik. Anda perlu menggunakan penanda. Anda lihat bagaimana saya membuka penutup dengan mahir? Idea yang bagus, Mia. Pada kadar ini, awak akan kalahkan saya. Apa itu? Kenapa Jennifer jatuh? Saya cuma nak buka penutup penanda saya. Baiklah, Mia satu langkah di hadapan saya lagi. Dia sedang membuat pancutan yang cantik. Apa yang perlu saya buat? Bulu biasa akan membantu saya. Tidak. Oh, tidak. Saya bersin sekarang. Oh, tidak. Disampaikan terjadi pada tubuh saya. Itu lebih cat. Jennifer, bagaimana kamu boleh lakukan ini? Kate, apa yang awak ketawakan? Ambilin. Mia, kenapa awak percikan cat pada saya? Ini betul-betul kelakar. Dan jika awak percikan lukisan awak juga, ia akan jadi lebih seronok. Jennifer, apa yang kamu tengok? Adakah kamu juga mahu kena palu tangan panas? Apa? Tidak. Nampaknya sudah tiba masanya. Ya, kamu bernasib baik. Jadi, mari lihat apa yang kamu ada di sini. Mia merosakkan lukisan saya.
Saya tahu awak tak akan suka. Saya takut kerja saya juga tidak akan menjadi yang terbaik. Semua kerana Jennifer. Guys, kamu just cewek saya. Di work saya yakin kamu suka hasil kerja saya. Sejujurnya tidak banyak pilihan. Baiklah, Jennifer, you menang. Ambil air pancur itu. Hebat! Besar mana ya? Cemburu dengan aku. Orang-orang yang kalah. Aku sudah lama nak cuba coklat ini. Dan sekarang impian aku jadi kenyataan. Ya Tuhan. Kita hanya perlu duduk dan melihat ini. Kena curi coklat dari dia. Ayo, sebelum dia habiskan semua. Itu idea yang hebat, Mia. Sedap! Kemana semua coklat saya pergi? Saya putuskan untuk mengambil setiap daripada Tapi ini sangat tidak adil. Hello, gadis-gadis. Apa yang ada di bawah sana? Sekarang guru akan memberitahu kamu semua. Baiklah, hello. Kamu tidak faham? Hadiah pertama akan menjadi anak patung Barbie. Ada yang menarik. Mari kita makan. Mari kita lihat apa yang kamu akan lukis dengan. Baiklah, mari kita tetapkan pemasak. Mula sekarang, saya tak sabar nak lihat apa yang ada di dalamnya. Hanya pensel? Baiklah, apa yang Emma ada? Wow! Dan saya ada satu set gloss berwarna. Saya akan menang. Tidak. Saya akan ambil Barbie itu. Oh, tidak. Berus saya sekarang dalam tong sampah. Saya tak dapat menggunakannya. Saya perlu fikirkan sesuatu. Betul, saya ada jari. Saya akan gunakan mereka untuk melukis seni saya yang sempurna. Lihat, ia terang dan cantik. Apa yang boleh saya tambah? Tepat sekali. Betapa sukarnya melukis dengan pensel. Oh, tidak. Hei, ia rosak. Ia perlu diasah. Apa? Baiklah, mari cuba lagi. Oh, Charles sangat comel. Dia beri saya sekumpulan bunga merah. Oh, saya bermimpi. Di mana pensel saya? Wah, tunggu sebentar. Sisa-sisa ini boleh digunakan sebagai gaun. Baiklah, saya sudah bersedia. Apa? Masa hampir habis? Oh, saya ada kurang dari 1 minit untuk menyiapkan lukisan saya. Jadi, mari kita hidupkan mod kelajuan turbo. Baiklah. Kepala, badan, rambut, dan... Oh, saya Frab Simerci. Baiklah, tunjukkan lukisan Anda, gadis-gadis muda. Emma, apa ini bersepah? Begitulah cara kanak-kanak kecil melukis di tadika. Apa ini, Maria? Mari kita lihat. Oh, bravo! Ia cantik dan asli. Kemenangan milik kamu. Ambil anak patung Barbie kamu. Oh ya, saya ada Barbie. Dia sangat cantik. Sama seperti saya. Oh, mari sini. Saya takkan beri awak kepada sesiapa. Oh, dia menakjubkan. Emma, jangan sentuh Barbie saya dengan tangan kotor awak. Di mana kita? Terus kau mau sedar? Saya juga ajaib. Saya dulu. Jadi kita ada di sini dan yang ini di sini. Oh, wow, dia buat dengan baik. Tidak perlu hentikan dia. Hei, beraninya kamu? Bagaimana kamu boleh buat begitu? Oh, saya akan dapatkan kamu semua. Baiklah, saya akan tunjukkan semuanya sekarang. Di sana, di sana, di sana, dan ini sesuai bersama. Dan yang terakhir, saya menang. Tidak, awak pikir begitu, sayangku. Awak tidak menang. No! Tidak, jangan. Kamu perlu budak. Kamu perlu. Jadi, di mana lukisan kamu sekarang? Ia sudah menjadi debu. What more hell? A pump. Vad envelope asan? Oh, det hoppas itu. Lagta monster. Get akar pasang dekat kini ada get akar yang berada dari Mia. Oh, kawan-kawan, masa sudah tamat. Oh, baiklah, ya hampir kelihatan seperti itu.
May pikir begitu. Baiklah, misalnya perhenti. Mai teki-teki dari start bar spray. Was okay. Baiklah. Dengan apa yang ada sekarang. Jadi siapa pemenang di sini? Ya? Why is the culture? Hadir itu boleh kau depion kau adalah sayangku kau perlu memutarnya untuk mendapatkan gula-gula. Wow! Betapa sedapnya. Lagi, saya mau lagi. Manisan saya sedap. Bola-bola itu berwarna-warni. Oh, saya suka. Saya akan tiupkan gelembung besar sekarang. Saya ada idea. Sekarang kita akan ajar dia satu pengajaran. Ya, itu sempurna. Apa yang sedang berlaku? Oh, teruknya. Adakah ini otak saya? Ya Tuhan, kening saya. Oh, itu agak teruk, tetapi agak keren. Oh, teruknya. Oh, bagus. Dan kamu jahat. Dari Barada. Ia sangat mudah. Saya akan tunjukkan hadiah. Kali ini ia akan menjadi kucing comel ini. Kemudian saya akan berikan anda masa untuk melukis hadiah ini. Lukisan yang paling saya suka akan menerima hadiah ini. Masa anda telah bermula. Pelik dan Ada umpan? faham. Saya rasa kita patut cuba gunakan cecair ini seperti gula-gula. Saya rasa saya boleh mengendalikannya. Ya, awak boleh uruskannya. Dia kata itu gula-gula. Saya mau. Kalau sedap. Ya, sangat masak. Dan sangat hebat. Wah, saya sudah lukis banyak kucing dalam hidup saya. Kali ini saya pasti akan menang. Mereka tiada peluang untuk menang. Ya, saya boleh perit satu atau dua perkataan. Ketawalah sebanyak yang anda mahu. Tengok lukisan saya dengan begitu tekun. Wow, macam mana awak buat begitu? Tutup rahang anda. Kawan-kawan, masa sudah tamat. Sure, that's your Mr. Saber Life Ra. Berikut adalah draw saya. Andy, anda lakukannya dengan baik, tetapi tidak begitu kemas. Mary, adakah anda makan semua gula-gula itu? Gwan, kau buat nak gedak sini dalam hidup. Baik ya, kita teruskan. Mia, awak membuat saya gembira. Awak ada kucing yang hebat. Jadi dalam pusingan ini, awak yang mendapat hadiah. Bagaimana? Akhirnya akan dapat kawan baharu. Ya, dia sangat comel.